Dengar cerita, parti terpaling suci sekarang tengah panas. Katanya Majlis Syura, badan paling tinggi yang jaga hukum hakam parti, dah mula kena sideline dengan geng-geng profesional yang gila kuasa. Dulu sembang kepimpinan ulama', sekarang bila dah rasa sedap pegang kuasa, ulama' pun korang letak tepi. Ini bukan perjuangan, ini Game of Thrones versi lebay. Bila check and balance dalam parti sendiri pun korang cantas, macam mana nak jadi pembangkang yang berkualiti? Sibuk cantas sesama sendiri, isu beras tak ada, kos sara hidup naik, siapa nak jerit dalam parlimen? Bila pembangkang lemah sebab gaduh dalaman, kerajaan pun tepuk tangan lah. Boleh buat kerja cincai sebab tak ada siapa nak tegur. Yang rugi, kita. Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati tersepit tengah-tengah. Kepada ahli politik, tak kisahlah serban ke, kod ke. Kalau niat tu nak berkuasa je, berhentilah tunggang agama atau bangsa. Dan kita rakyat, jangan jadi pak turun. Kalau pemimpin sendiri tak boleh urus parti, jangan harap dia boleh urus negara. Wake up! Red flag!